sebelum Imam Mahdi keluar nanti akan jatuhnya Mekah dan Madinah tu, betul Ustaz? Betul, sebab itulah ya, Yusuf tengok tanda kecil kiamat yang nombor 49. Nombor 49 pada muka surat Fitnah Al-Ahlas. betul, 191. Sebab itulah dalam buku ni saya tulis apa yang berlaku sebenarnya sebelum Dajjal keluar, sebelum Imam Mahdi keluar. Bahkan sehari sebelum keluar Dajjal, apa yang berlaku kepada bumi. Saya kaji dan saya jumpa hadis Nabi. Sebab itulah kalau kita tengok di antara berapa tadi? 191. 191. Kalau Yusuf tengok muka surat 191, Nabi sebut dengan jelas akan berlaku 3 fitnah. Dan hadis ni sahih. Fitnah Ahlas, Sarak dan Duhaimak. Kita sebut satu je Yusuf. Yang Yusuf tanya peperangan kan tadi kan. Dalam 3 fitnah ini, fitnah yang pertama Nabi sebut. Contoh, kita baca satu hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sedang duduk bersama dengan Nabi SAW. Baginda menyebut pelbagai jenis fitnah. Lalu Nabi sebut kepada Ibnu Umar akan berlaku satu fitnah ahlas. Padahal Nabi sebut dalam bahasa Arab. Ni kalau ada bahasa Arab lagi best. Nabi sebut dalam bahasa Arab ahlas. Sepatutnya para sahabat dia boleh tahu ahlas itu apa maknanya. Tapi disebabkan tingginya ilmu Nabi SAW dan bahasa Arab Nabi, para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma ahlas? Apa itu ahlas ya Rasulullah?" Ahlas itu adalah jamak kepada hilsun. Hilsun ni kalau pergi haji kan. Pergi haji, kalau pergi tengok haji ada unta. Dekat atas unta ada satu pelapik tempat kita duduk. Kalau penunggang itu turun, maka pelapik itu ditanggalkan. Bawah pelapik tempat kita duduk ada satu pelapik yang melekat kepada kulit unta yang tak ditanggalkan. Kenapa? Jarang ditanggalkan. Makna dia lama berada di unta itu, bermakna bila mana fitnah alas itu berlaku, mengambil masa yang sangat lama bila ianya berlaku. Sama macam tu sekali kan dalam bahasa tu Fitnah ahlas. Apakah ahlas Nabi sebut? Harabun wa harubun. Peperangan demi peperangan. Makin lama makin dahsyat peperangan. Makin dekat dengan Imam Mahdi makin dahsyat peperangan itu berlaku. Tapi macam mana kejatuhan Mekah Madinah tu? Apa yang gambaran ni sebenarnya? Saya tak faham. Kenapa Mekah Madinah boleh jatuh? Kita tengok pada hari ini berlaku peperangan di beberapa buah negara. Bila mana negara A dan negara B berperang, adakah kita negara C terjejas? La. Hanya terjejas negara A dan negara B. Let's say tiba-tiba ada 5 negara sedang berperang pada hari ini. Boleh sebut ke? Takut kena boleh je Ustaz, silakan. TikTok ke? Saya tak kisah, Ustaz langgar je. Okay. Contoh, 5 negara contoh. Iran berperang, Israel berperang, Palestin berperang, Yaman berperang, and then satu lagi Libya berperang. Also Syam, Syria berperang. 5 negara sedang berperang, contoh, dan tak stabil pada hari ini. Adakah Mesir itu tak aman? La, saya belajar di Mesir, saya boleh tidur dengan lena. Saya tak dengar pun bunyi bom dekat Palestin. Walhal Mesir, sepada Mesir, sebelahnya di Tur Saina, di Bukit Saina, sebelahnya Palestin. Kita naik ke Bukit Tur Saina boleh nampak daripada jauh Palestin. Tapi di Mesir saya boleh tidur dengan lena sebab saya tak ada masalah. Mesir tak ada kaitan. Yang ada masalahnya 5 negara. Tapi makin lama kita nampak peperangan itu berlaku, sehinggakan negara-negara lain akan terlibat dengan peperangan itu. Bahkan hari ini berlaku peperangan di Timur Tengah. Orang Islam di Malaysia pada hari ini boleh hidup dengan tenang. Tapi pada satu kemuncak, bila mana berlaku peperangan, tidak ada satu tempat yang aman untuk orang Islam itu berada. Melainkan tempat itu akan mengalami kerosakan. Okay, bayangkan. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, kan kita bincang tempoh beberapa episod yang lepas, sebelum kemunculan Imam Mahdi, seluruh negara mengalami kerosakan dan peperangan. Sebab Nabi sebut dengan jelas, Imam Mahdi akan keluar, akan menyebarkan keadilan seperti mana banyaknya tersebar kezaliman kepada umat Islam ketika itu. Makin banyak kezaliman disebarkan, makin banyak Imam Mahdi menyebarkan keadilan. So, sangat banyak peperangan yang berlaku. Sehingga kan peperangan itu mula masuk ke bumi Madinah. Faham. Waktu bila? Waktu Imam Mahdi di-approach oleh para ulama, wahai pemuda, kamu Imam Mahdi. Kan pada permulaan kan Imam Mahdi tak nak kan. Dia lari ke bumi Madinah. Bila mana sampai di bumi Madinah, dia mendapati, kerosakan dah masuk. Pergaduhan, peperangan, pergolakan dah masuk bumi negara Madinah. Dia lari ke bumi Mekah.